Cara yang kelima untuk dapatkan life purpose. Okay, ni life purpose ni. Okay, jadi cara yang kelima untuk dapatkan life purpose adalah dengan eksperimen lah. Yang tu kita tak boleh buat apa. Jadi kita cuma tengok apa yang kita boleh buat ekstra. Maybe kita bantu orang yang susah, bantu gelandangan, maybe tu boleh jadi life purpose. Atau kita mengajar orang, ajar ngaji, tu pun je boleh jadi life purpose kan. Kita cari je apa yang kena eksperimen lah. Sebab kalau kita dah macam terlalu relax, kita jenis yang tak ada nak minat apa kan, tak ada minat seterus apa, mungkin ataupun dia minat benda yang agak susah. Contohnya macam dia minat lagu-lagu EDM kan, tapi dia sendiri tak ada skill music. Jadi benda tu tak boleh. Jadi dia kena experience lah kan. Mungkin dia boleh jadi content creator untuk music EDM, ataupun dia boleh apa-apa dalam bidang dia lah, tapi dia kena experience eksperimen. Dia kena eksperimen. Dia boleh ambil hobi atau buat side project. Mungkin dia nak buat website, test, tengok jadi benda tu boleh jadi satu life purpose dia ke, ataupun dia share skill dia ke, memasak ke, macam dalam YouTube kan, kan dia share cara memasak rendang kan, ataupun something lah, apa-apa yang boleh rasa dia macam minat dah kan. Jadi kalau katakan benda tu macam kita video-video yang lepas tu, kita kena ingat kalau kita punya life purpose ni sebaik-baiknya boleh membantu orang lain. Jadi kalau dia minat RC car, kalau dia cerita pasal RC car, mungkin cara nak repair ke, cara nak baiki parts ke, nak improve performance, benda tu boleh bantu orang lain. Jadi kita sebagai manusia kat dunia ni, sebaiknya kita berkhidmat untuk orang lain, bantu orang lain. Jadi kat situ kita punya, boleh jadi kita punya life purpose. Okay, kalau anda minat konten-konten macam ni, lepas ni saya akan masuk cerita-cerita life purpose yang agak metafizik, macam menggunakan numerologi untuk mencari life purpose. Jadi kalau anda minat konten-konten macam ni, follow.